Dia sangkakan dia duk belajar ilmu agama tu, dia memelihara ilmu. Rupa-rupanya dia tu mensia-siakan ilmu. Yang kata memelihara ilmu ni, dia belajar dan dia amal. Kalau dia belajar ilmu agama, dia amal. Dia belajar ilmu agama, dia dakwah. Dia belajar ilmu agama, dia tunjukkan contoh kepada orang lain. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita, tetapi ilmu itu takut kepada Tuhan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ilmu ni bukan dengan banyak cerita. Kalau kita tengok orang tu pandai cerita agama tu, ilmu lah tu. Ada. Ilmu ni sebenarnya takut kepada Allah. Maksud dia bertakwa kepada Allah. Yang itulah yang sebenar-benar ilmu. Jadi kita takut kepada Allah ni berbeza dengan kita takut dengan benda-benda lain. Kita takut kepada harimau, kita lari. Takut kepada anjing, kita lari. Takut kepada gunung Merapi, kita pindah. Tapi takut kepada Allah, dia lagi dekat. Itu yang kata berbeza. Takutkan makhluk, kita lari. Takutkan Allah, kita lagi dekat. Bertakwa. Berkata Al-Hasan, ni Hasan Al-Basri ni, pelajarilah apa yang kamu nak belajar. Demi Allah, kamu tidak akan diberi pahala oleh Allah sebelum beramal. Sebab orang-orang bodoh itu cita-citanya meriwayatkan ilmu, dan orang-orang yang berilmu itu cita-citanya memelihara ilmu dengan amal. Ada orang dia belajar satu-satu ilmu tu sebab dia nakkan ilmu tu, supaya nanti dia boleh cerita pada orang, orang nampak dia hebat sebab dia tahu. Nak cerita tentang apa? Tasawuf boleh. Nak cerita tentang faraid boleh. Nak cerita tentang sirah boleh. Tapi dia tak amal pun pelajaran yang dia belajar tu. Jadi sebenarnya orang yang berilmu ni orang yang beramal. Kalau ilmu dia banyak tapi dia tak beramal, dia sekadar cerita saja, dia tidak mendapat pahala. Menurut kata Hasan Al-Basri. Berkata Imam Malik, menuntut ilmu itu baik, bagus, dan mengembangkannya bagus apabila niat itu betul. Tetapi perhatikanlah apa yang harus, yakni mesti, bagi kamu dari pagi sampai petang. Maka janganlah engkau lebihkan sesuatu itu dari ilmu. Ada orang dia duk belajar ilmu saja, dia kira ahli ilmu lah, dia tak beramal. Tapi Imam Malik kata, cuba tengok daripada pagi sampai ke petang tu ada benda yang kita kena buat. Dari sudut agama ni, ada time dakwah dia, ada time sembahyang duha dia, ada time mengajar dia, ada time belajar dia, waktu siang tu. Yang tu kena buat. Sebab tu dia kata, tengok hidup kamu daripada pagi sampai petang, ada benda nak kena isi, bukan belajar saja. Setengah orang ni dia bertumpu belajar je, duduk pondok kan. Duduk pondok dah tahun-tahun lah. Bila nak keluar ke dalam masyarakat ni, nak belajar lagi ni, tak cukup ilmu lagi ni. Nak tunggu dia mahir betul-betul ilmu tu, memang sampai ketua pun dia tak akan keluar ke dalam masyarakat. Berkata Ibnu Mas'ud, diturunkan Al-Quran untuk diamalkan, maka ambillah mempelajarinya menjadi amalan. Dan akan datang suatu kaum yang membersihkan Al-Quran seperti membersihkan syair seloka. Mereka itu tidaklah termasuk orang yang baik. Orang berilmu yang tidak mengamalkan adalah seumpama orang sakit yang menerangkan tentang ubat, dan seumpama orang lapar yang menerangkan tentang kelazatan makanan, dan makanan itu tidak diperolehinya. Jadi Ibnu Mas'ud dia gambarkan orang yang ada ilmu agama ni tapi dia tak amal, dia seolah-olah orang yang sakit. Dia sakit, dia duk cerita pasal ubat. Oh sakit yang ni ubat dia sekian. Dia ilmu banyak pasal ubat ni. Sakit apa sakit ni? Ubat dia sekian. Sakit apa? Kanser. Sekian ubat. Dia boleh cerita ubat-ubat dia semua sebab dia ada ilmu. Tapi dia sendiri tak berubat sakit kanser dia. Dia seumpama yang tu lah. Orang yang ada ilmu agama tapi dia tak amal, dia seumpama bagi orang lain ni dapat kebaikan, dia sendiri tak dapat. Tu rugi dia. Satu lagi seumpama orang yang lapar. Dia tu lapar tapi dia masih duk cerita pasal makanan. Cara nak masak tom yum, begini. Cara nak masak sandwich, nak buat sandwich. Cara nak buat steamboat, dia boleh cerita. Tapi dalam keadaan dia lapar dan dia tak pergi cari pun makanan. Jadi rugi dia tu sendiri. Orang lain dah belajar daripada dia, orang boleh buat, orang makan, yang dia tak makan-makan lagi.
Dia duk ilmu ni tadi dia tak amal. Contohnya, katakanlah ada satu orang dia tahu macam mana cara nak jadi kaya. Jadi orang datang jumpa dengan dia. Macam mana nak jadi kaya ni cik? Oh, nak jadi kaya. Nak jadi kaya bidang apa? Saya bidang hartanah. Oh, bidang hartanah kamu kena jumpa orang sekian-sekian, kamu kena keluar duit banyak sekian-sekian, kamu kena minta sokongan orang gini. Kamu buat semua, insya-Allah kaya. Orang tu pergi nak buat. Buat memang kaya. Banyak dia punya harta tanah, kebun, ladang, merata tempat. Tapi orang yang cerita tadi dia tak buat. Jadi dia tak kaya. Dia macam itulah juga. Mai pada orang lain. Macam mana nak jadi kaya ni cik? Oh, nak jadi kaya bidang apa? Bidang main saham. Oh, main saham ni cara dia begini. Dia ceritalah daripada A sampai Z cara main saham. Orang tu pun pergi main saham jadi kaya. Jadi jutawan. Yang dia tak amal. Dia tak buat, dia pun tak main saham. Menyebabkan dia duduk macam tu juga. Mai pula seorang lagi. Encik, sebelum ni dah 2 orang dah jadi kaya dengan sebab encik. Sekarang saya nak belajar, nak jadi kaya. Oh, nak jadi kaya bidang mana? Nak jadi kontraktor. Oh, jadi kontraktor nak kaya kalau kena buat gini. Dia cerita daripada alif sampai ya. Menyebabkan orang tu tadi pergi buat kontraktor, kaya, jadi hartawan. Yang dia duduk macam tu juga. Jadi ulama yang ada ilmu dan dia tak amal, keadaan dia macam tu, dia tu rugi untuk diri dia nanti. Sedangkan orang lain tu, muka surat sebelah, searah dengan yang di atas tadi, firman Allah Ta'ala, walakumul wailu mimma tusifun, bagi kamu neraka wail dari apa yang kamu terangkan. Yang tu terjemahan. Dalam terjemahan yang lain saya tengok dia kata bagi kamu kecelakaan. Yang wailun tu, setengah ulama dia tafsirkan wail tu neraka wail. Setengah ulama dia tafsirkan sebagai kecelakaan. Bagi kamu kecelakaan dari apa yang kamu terangkan. Apa kaitannya dengan cerita tadi? Yang kamu duk ajar orang tu tadi, bukan kata nak dapat kebaikan, dapat celaka pula bagi kamu. Sebab kamu ajar pada orang buat, kamu tak buat. Dapat celaka pula pada orang yang mengajar tu. Itu yang dikatakan bahaya ilmu pengetahuan. Dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Tabrani, di antara yang aku takuti atas umat aku ialah tergelincirnya orang berilmu dan pertengkaran orang munafik tentang Al-Quran. Yang kita nak petik di sini, tergelincirnya orang berilmu. Salah satu tanda orang berilmu ni tergelincir, dia cakap dia tak buat. Itu salah satu tanda dia.